Skuad Harimau Melaya membuka tirai kempen ASEAN Hyundai Cup dengan langkah penuh bergaya apabila berjaya menundukkan tuan rumah Myanmar sebentar tadi. Myanmar yang mendapat sokongan moral di halaman sendiri tampil agresif menguji benteng pertahanan negara seawal minit pertama. Bagaimanapun, Harimau Melaya tidak mudah goyah. Bermain dengan disiplin taktikal yang tinggi, Malaysia berjaya menyerap tekanan sebelum melancarkan serangan balas yang pantas. Malaysia berjaya mendahului menerusi satu serangan balas pantas pada minit ke-35. Gol tersebut membangkitkan semangat sebenar skuad Harimau Melaya. Tidak menunggu lama, Malaysia memperkemaskan jentera serangan. Barisan serangan negara berjaya menambah jaringan sebelum tamat perlawanan. Kemenangan tersebut bukan sahaja memberikan 3 mata penuh yang sangat berharga, malah ia menjadi suntikan semangat luar biasa buat anak buah Tan Cheng Ho dalam misi memburu kejuaraan serantau yang dinanti-nantikan.